Batu. KK Batu. KK Batu. Selamat kembali bersama kami di Nak KK Latu bersama saya Aidil Jofrey. Saya Alfa Nazario. Podcast ini ditaja oleh Frida Ejen Masyarakat. Kalau nak beli, jual atau sewa rumah, sila hubungi beliau di 918-24-201. Frida Ejen Masyarakat. Kalau kau pasti angkat. Untuk masyarakat kalau kau tidak berkat. Kalau kau tidak berkat. Untuk masyarakat kalau timu tidak berkat. Minta maaf. Okay guys, thank you. Dah siap belum? Dah siap belum? Dah siap belum? Siap belum apa? Jalan-jalan dengan sepatu roda aku. Jalan tengah. Kiri kanan. Dengar lagi nama lagu. Kena mat kau peluk macam itu. Kena mat. Okay. Udah siap ke belum? Dia lagi tajwid dia mat. Dah siap ke belum? Siap belum? Siap belum? Jalan. Aku dengar irritating tau. Ini lagu mana parah mula aku. Aku dah dengar sekali bila aku dengar kan. Cek kelakar pula Takut macam bini aku kan. Jalan sepatu aku. Apa ni? Sekali tadi tengok. Annoying Okay lah guys, thank you so much for listening. Thank you so much for coming back. Jalan. Sorry. Kalau belum follow, sila follow Instagram dan TikTok kita. Ya saya. Jangan lupa subscribe ke YouTube dan juga Spotify kita. Kalau dengar di Spotify, jangan lupa lah rate lah podcast ini. Lapas tak. Dah ada baru? Ada lapas tak? Tak ada. And today is our 100th episode. Yeah. Woo! 1 salah. 1 Jilo Juroville. Tu principal. Siapa nama dia? Mr. Ong. Mr. Ong. Yeah. Tu Jilo 5. What are you trying to say? Okay. Thank you so much. I just want to say thank you so much Thank you so much. listening to this podcast. Yeah. Yang tak seberapa ni. Terima kasih. Ada yang menonton di YouTube. Terima kasih. Ada kasih. yang tegur saya di luar. Okay, alright. Terima kasih juga. Yang cuma jangan tanya aku mana Aidil. Aku tak tahu. Sama juga. Jangan tanya. Yang nampak aku dekat kerja, jangan tanya mana Fuad tak kerja dengan aku. Aku tak kerja Western. Bila aku tengah hantar order ke atau tu, mana Aidil? Aidil tak ada. Nak macam mana dia cakap aku. Thank you so much. Tapi itulah yang buat that keep us going, man. Kita tahu orang menonton kita, orang mendengar kita. Yelah. Itu yang buat kita lagi semangat untuk record every week untuk korang tapi semua. Tapi korang nak tahu kita tak tinggal serumah. Masing-masing ada bini nak layan. Kau imagine kau kita tinggal rumah sama-sama. Tinggal rumah. Nanti. It's just that I want to say thank you so much yang masih mendengar sampai ke hari ini. Dah 100 episod. Small wins lah. We celebrate small wins. Small wins. Alhamdulillah. Kita jejak, tak sangka lah kita jejak 100 episod. Dengan setahun lebih yang lalu. Dah dua. Belum dua. Dah. September baru 2. Okay lah. Kan? Agaknya. Aku pun lupa. Okay. So thank you so much for still coming back and listening to us. And aku cuma nak cakap dekat partner aku ni yang amat Alfa Fuad. Terima kasih. Thank you for doing this with me. Yeah, thank you brother for doing with me. And sekali tadi ada orang macam berbual aku lah. Ada orang berbual aku. Mana tu ada third host jadi. Siapa pula? Invite sendiri. Siapa? Haziq. Kau cakap dia duduk diam, okay? Okay. So thank you so much for doing this with me. Aku takkan berak do it with anyone except for you. You know, tak pasal kita macam dua-dua bukan yang kelakar. Yang kelakar kau seorang actually. Tak, kau kelakar. Macam aku tak berlakon, kau berlakon. Kira kalau macam takraw, aku feeder je. Yang selalu kill. habiskan game tu kill kau. Satu kali salang 2 hari aku injek. Mana ada dalam satu regu 2 killer, betul tak? Ada. Tak ada. Ada. Oh, take turn. Dan kalau group tu biar take turn. Maksud aku tak ada at one point. Kau gini macam rambut kau panjang gila kau gini Aku dah irritated kau potong. Okay. Kau dapat cyber ni. So dia macam tak ada dua kan. Mana ada goalkeeper 2, betul tak? In satu game. In the game. In the game. So I wouldn't do it with anybody else, but thank you so much for being for doing this with me. Yeah, thank you so much for doing with me also. Saya tak tahu nak cakap apa. Tak sangka daripada I appreciate you very much. Tak sangka kita daripada set 1
Sampai sini ke sekarang. Oh, lebih 30. Yalah. Okey lah. Tadi kita tak cakap kan. Kau imagine kalau kita duduk serumah, kau rasa macam mana? Gaduh saya. Tak ada lah, kita dua family. Oh, tapi kita ada. duduk rumah. Tamu, kita tak mau cakap dua family. Kau bayar kita bujang, kita sewa rumah. Kepala hotel tak boleh. Tu okey. Pada aku tu lagi senang bila kalau nak nak bezakan dengan kita dua ada family. Susah. Kalau time bujang senang man. Bujang senang. Tak, ada yang susah juga. Asal? Mak, nanti kejap aku bangun lagi kerja. Itunya susah. Kan kita saling membantu. Kalau kau yang boleh bangun siang, apa salahnya kau tolong aku bangun, kejut aku? Tak salah kan? Kau apa? Pergi kerja. Letak kita pernah kerja Halloween. Okey, Mat. Pukul 4 kita jumpa kan gini. Okey, kakak okey gini. Okay. Tak bangun. 4:30 ni. 5:30 nak ada report. 4:30 belum bangun. Aku tahu rumah dia. Buka pintu, dengar boxernya tak cantik. Nak apa? Oi, nak aku apa? Aku apa lah? Ni, 4:30 ni, 4:30. Ni nak pergi kerja? Nak pergi kerja. Okay. Alamak, dah lambat lah. Okay. Oi. 22, okay. Tak ada, aku tengok date. Okay, tapi okay kot. Kalau kita dah ada family, macam mungkin kalau budak-budak ramai bising lah kan. Bising ke? Aku just cannot. Tak boleh lah. Lagi kalau kau Mat, lagi kau tidur lama Mat. Dia Mat tengok TV dulu. Mampung aku nak tidur siang lah. Lagi aku mata aku kedua je. Kau mesti nak tengok bola lah, itulah. Tengok bola next siang. Mampung kau tidur dulu. Jadi aku senang nak pagi. Oh ya, by the way kita relax dulu daripada topik-topik bola. Pasal kita kasih World Cup buat kerja dia dulu. Baru kita akan review siapa masuk quarter next week ke apalah. Yeah. So and talking of which, yang kau cakap pasal Halloween tadi, Halloween is having Halloween Horror Nights 14 this year. Dah 14 Dah 14. Dah berapa kali buat? Kalau tahun ni buat 5. Kau? Alhamdulillah. 8 9. 8 Laucau tau. Bukan lancau lagi lah. Mak dengar. Minta maaf. So Halloween Horror Nights is having their casting. Siapa-siapa yang ingin join kita untuk menjadi hantu. So korang boleh pergi besok dengan Sunday. Besok dengan Sunday? 20, 21. 20, 21. Dekat mana Fuad? Sila beli tahu Malaysia. Sila beli tahu Malaysia. Malaysia di Kallang Mall lah. Kallang Wave Mall. Bukan Kallang Leisure Park Kallang Wave Mall. Kallang Wave Mall is the one nearest to the stadium lah. Yes, second floor. Kalau korang nampak tu rock climbing, naik escalator. Jangan naik rock climbing kita kat dua. Pergi escalator naik. Dan naik akan ada satu papan tanda di situ. Ada muka hantu, macam muka Faltu Diana. Belok kiri, nanti nampak macam apa ya diorang Dia buat apa? Dia mati purpose hall tak mati bosol lah. Macam ada bilik dancing gitu lah. Okay. Awak akan belok kanan. Rehearsal room gitu Rehearsal room. Belok kanan. Jangan lupa buka kasut. Jangan buka seluar masuk. Buka kasut. Fai pakai boot Dah pakai boot lah. Smartphone lah pak. Biasa bro di Swiss Okay. So kalau korang nak join kita this season Universal Studios Singapore Halloween Horror Nights 14 this year, nak jadi hantu, nak jadi apa yang korang rasa macam korang ada bakat. Ada bakat lah. Tiba-tiba rasa macam aku boleh takut kau orang. Macam kau selalu terkejut kau orang. We need that kind of people. And kau nak elaborate sikit apa yang diorang suruh kau buat. It's for in a whole it's a bit physical. Dia akan ada sikit memenatkan, tapi just pergi sana jangan macam pergi audition anugerah lah pakai cantik-cantik. Tak payah. Kita pakai yang selesa, yang awak boleh stretch. Maybe joggers ke apa Yep. Kasut kena buka kan. Kasut kena buka. Tak kisah pakai slipper pun tak apa kan. Okay, apa yang kaki jangan busuk kalau masuk. Itu. Kalau korang tahu kaki korang busuk, jangan pakai kasut. Jangan pakai slipper je datang. So kalau takut buka kasut kat stokin habis satu hall. Datang jangan pakai topeng, tak payah. Datang just a normal. Kadang-kadang orang yang tak ada makeup pun dah macam tu. So tak payah. Ada banyak. So tak payah pakai makeup, tak payah pakai apa. Rambut betul. Kalau perempuan nak rebangkan tak kisah. Ya betul. Tapi this year aku dengar demi audition ada sikit berbeza. Betul. Kau nak tak payah bilang in detail, tapi kau nak cakap apa yang diorang akan suruh kau buat. Like what do you have to do?
korang akan diberi macam, dia dalam masuk, Dia kasih senario kan? Senario mungkin dalam 10 orang. Kalau ada 5 orang akan masuk. Kalau tak, dia akan tunggu 10 orang. 10 orang akan masuk sama-sama. Dia So tak you ada guys macam audition in a group of 10 lah. Yes. Korang tak akan masuk So, 1v1 lah. 1v1 tak lah. Dia bukan nyanyi audition seorang-seorang, tak ada. Bukan. So jangan Tak payah takut lah. Jangan nervous lah. Aku relax je. Tak ada, aku rasa nervous. Aku rasa nervous is not the case. Pada aku kan, ramai orang yang bukan takut nak pergi, tapi diorang malu. Malu kerana apa? Kerana diorang tahu yang nanti aku kena buat macam hantu, macam diorang malu pasal takut diorang seorang. Tapi kalau korang buat ramai-ramai, kau tak rasa takut pasal ada lagi 9 orang yang buat-buat macam kau. Tapi bila kau buat-buat itu, kau jangan curi orang. Tahu macam Iman. Sibuk aku karakter dia tengok aku. Kau tengok karakter macam mana, Mat? Tunjuk sikit. Kau tengah buat apa? Tak, cerita lah. Kau kena buat apa? Aku je macam undertaker. Okay. Gitu. Tapi kau tengah fokus lah. Fokus lah macam in character tau. Iman pula tengah cuy, aku tengok aku. Alamak, jadi aku tengok tempat lain terpaksa lah. Kau tak nak buat eye contact lagi tengah. Lepas tu kat sini Kai pula tengah tengok aku. Alamak, macam mana ni? Dia satu masalah je. Kalau pergi dengan members, leceh. Kalau kau lagi baik jangan pergi dengan members. Jadi kau tak kenal semua, kau tak malu sangat. Betul. Kalau kau pergi dengan members, kau tahu members kau tengah tengok kau buat apa. Kau paiseh sikit. So yang pergi tu, macam aku Kai dengan Iman, kita tiga kenal apa. Dah sama sana. Semua dah lama pula dia. Yang pernah buat Halloween. Mampus aku cakap ni. Jangan ketawa. Dah line up semua dah tengok each other. Jangan ketawa. Diorang tengok aku, diorang mesti nak kikik. Okay, spread yourself. Aku ambil jauh-jauh lah. Jadi tak, langgar diorang tak apa lah. Yalah. Tengah ni kata, member kat Ali. Dia pukul aku. Aku cakap, apa yang kau pukul aku, bodoh? Dia dah cuy aku. Dia ketawa. Pasal dia susah kalau pergi members. Betul. So kalau korang tak nak kalau korang rasa korang malu, korang jangan bilang korang pergi. Yes. Korang pergi sendiri. Macam aku kan dia, kita pergi separate days. Separate days apa? Berbual betul lah. Betul lah. Hari yang lain lah. Kita tak akan pergi sama-sama. Mampus. Takut jadi hantu. Jadi ni. Hantu ni. So kat sana ada director dia. Ada dalam 5-6 orang akan tengok kau. So korang akan macam, dia akan suruh kau introduce nama dengan number apa yang ditulis di papan tanda. Papan tanda. Ada tulis kat sini lah. Ada kostik. Papan titik. Tak. Sorry. So kau nak kena tengok kamera bila nama kau dengan confident, dengan suara yang lantar. Lantang. Bukan lantar. Bukan lantar. Lantang. Dengan kentang. Mampus kau. Dengan suara yang lantang, confident, firm. Tengok kamera. Hi, my name is Alpha. My number will be 151. Macam tu. Asal? Kau tengok. Masa aku cakap, kalau aku kan dia 151. Begitu kan. Mesti habis lah. Kita dua keluar. Tak payah dapat. Tak payah pergi. So memang tips dia, kalau kau nak pun satu lah. Tapi kau dah cakap member kau, kita kena jauh-jauh sikit. Kira kau nombor 1, aku nombor 10 lah. Gitu jauh lah. Tapi kalau pergi sama kat situ register. So bila nak berlakon tu, bila nak dosok in character, kau nak kena diri jauh. One front, one at the back. Make sure kau berambung pergi belakang. Aku dah tengok Kai, aku dah tengok Iman. Kira dah jauh, aku dah jauh sikit. Cantik. Kan aku silap pergi belakang tengok muka Iman. Alamak. Iman dengan Kai ni is one of the close one that kita ada kawan kat dalam Halloween Horror Nights ni lah. So jangan takut. Budak Halloween ni semua gedik-gedik. Semua yang muda-muda lah. Tapi kena tahu yang gerik tu gerik, tapi ini adalah satu kerja ya. Bukan main-main, tapi we have to take it serious lah. Cuma enjoy. Ya. Kalau satu macam ada satu member kita, dia first time buat terus dia rasa macam penat, dia tak enjoy. Kalau kau tak enjoy, kau akan rasa penat. So you have to enjoy it, to embrace it, so that kau tak akan rasa penat. Sebab untuk aku, kerja Halloween ni untuk aku macam hilangkan stres sikit. Betul. Kita pekik, kita apa terkejut ke orang. Kau tengok orang tu dah sepatutnya jatuh. Kau nak kikik, jangan kikik depan. Jangan kikik. Sembunyi dulu. Baru kikik. Jalan-jalan di sepatu roda aku. Sip ke belum? Macam gitulah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dah nak masuk 8 tahun aku. Kau dah 8 Alhamdulillah. First tak year sangka. First year terima kasih kepada Fatu Diana. Fatu Diana juga kan? Dia yang tarik aku. So aku dah sangkut nak jadi hantu tiap tahun. Parah dia penakut tau. Tak payah bilang. Takut je terus tau. Tak payah. Cik Lan kalau tengok Cik Lan bawa dia Cik Lan. Tak payah.
Kau imagine kalau kita pergi jalan night walk dengan Cik Lan. Kau rasa apa jadi? Aku mesti kacau korang dua rabak-rabak. Jangan. Mat, kalau kita imagine kita pergi bertiga kan. Okay, dengan Cik Lan dengan Cik Lan. Asal kau nak kena takutkan kita? Kita pergi sama-sama. Yelah, duduk situ. Dia mesti nak kena buat kelakar-kelakar sikit. Aku tengok kelakar. Mak aku suka tengok. Nanti kita tanya Cik Lan lah kalau kita boleh ikut satu hari. Lepas tu, kita punya video nak gila tu YouTube. Mak aku tak nak tengok lah. Mak aku tengok Cik Lan lah. Adik-adik. Adik. Tapi kalau betul, aku cakap kau. Kau nak pergi kalau dia ajak kau? Aku on. Kau serius? On. Kau pergi tak? Kau on tak on? Tapi kau tahu aku pernah takutkan Cik Lan. Tahu Cik Lan pergi lah. Ya. Ada satu tu Cik Lan datang dengan mango kan. Dia Yes, satu family. Pasal aku tengah tengok, macam kenal budak ni. Macam ni anak mango. Saya pusing, semua mango punya ni family Cik Lan dengar gini, Cik Lan tu bergegar. So, Cik Lan, jangan. Aku ikut Cik Lan, aku tak peduli. Okay, dari situ kalau anda yang nak pergi, jangan lupa ke Kallang Wave Mall esok dan juga Sunday. Bermula di jam 12 tengah hari, bukan malam. Kalau malam jumpa Casey. Yeah, so there's it's from 9 AM. 9 AM to 8 PM. Yeah, 9 AM to 8 Oh, dia ada PM. extension extension. So kalau korang nak join silakan. Dan dari sini kita akan shift cerita kita kepada benda yang baru viral itu hari di TikTok dan juga Instagram. Guys, korang kalau belum tengok, aku rasa siapa-siapa yang mendengar podcast kita akan dapat tengok lah video ni. Maybe ada yang belum tengok lah. Mungkin ada yang belum tengok. Okay, mungkin ada terlepas pandang. Ya, betul. TV Fuad pecah. Ya. Dipecahkan oleh Kalsum. Umi Kalsum. Bukan. Pami Kalsum. Ya, so ceritakan kita lah, Mat. Apa jadi sebenarnya hari tu? Okay. Baru nanti kita baca komen-komen lah. Boleh. Okay. Mas. Alamak, lagu baik yang Maharaja Lawak punya. Go. Okay, dalam ini bagus. Okay. So, dalam 2+ in the morning. Tu in the morning. Kata mata sampai ke 2 je. Tu orang datang masa tahan. Diorang tak nak berambus. Bila korang nak berambus, diorang masih lepak tak nak balik. Okay, tahan mata, tahan. So, bini aku dah tidur. Aku cakap, I tidurkan Ica sekejap. Nanti aku keluar balik. Okay lah. Dia macam lama je. Aku cakap cara tidur je. Tak apa. So, si Pani pula. Macam Pani. So, si Pami ni, Kumba. Ajak Jafar, kita main Nintendo. Okay, tu game apa tu korang sebenarnya tengah main? Okay, kita main game Sonic Tennis. Dia game Sonic dengan Mario. Olympic punya 2000 berapa aku lupa lah. So tengah main game aku macam, okay lah, aku penat kan. Cik, first round dia menang. 11 berapa dia try aku lah. Okay, aku terus in serious mode. Alpha, I want to win. Diam semua. Aku cakap, diam semua. Aku dah serious mode. Please let me win. Tu aku dah semangat. Aku tengok semangat kan. Pam. Aku dah diri kau. Tak tahu. Pam. Aku dah. Pasal aku dah gitu. Sekarang aku nampak. Tak, pasal sebelum dia tercampak tu, kau pun swing kuat tau sebenarnya. Aku swing. Pasal aku swing kata aku tahu. Pasal aku genggam profesional. Pasal aku biasa table tennis aku bagus. Orang pikir gini. Dia macam belok. Pam begitu. Dia ingat dia tengah main bowling. Okay. Tapi reaction kau kelakar mat. Kalau orang tengok betul-betul lah, dia dah campak kan. Benda tu dah kena screen. Fuad terkejut tau. Aku macam hitam. Lepas tu Astaghfirullahaladzim. Tu kali pengen tumbuk. Dia punya Astaghfirullahaladzim dah macam ni Sul. Sazali punya mak mentua. Ya, Sazali Anakku Sazali. Bukan. Apa? Cerita ibu mentua aku. Sama lah suara. Astaghfirullahaladzim Alfa. Astaghfirullahaladzim Kasim. Sama. Sazali pula salah. Aku dah muka terus sama. Aku tak macam bingit jalan Aku tak fikir macam mana nak explain kat mak aku Ni TV aku nak explain mak aku. Itu yang masalahnya. Aku dah macam mana aku nak explain kat mak aku ni. Okay, so sekarang kita tahu apa dalam kepala otak Fuad bila dia tengah garuk kepala jalan pergi balcony tu. Apa aku nak explain kat mak aku. Ni TV tu mak aku ni aku nak kasih dia. Ni TV tu mak aku. Sebab planning aku nak beli TV baru. So that TV aku letak dalam bilik asyik mak aku tengok. Ini macam mana aku nak explain kat mak aku. So banyak orang ingatkan kalau
the video meletup and it went to Malaysia, and aku Ya. rasa banyak yang komen pun orang Malaysia. Diorang memang orang Malaysia, netizen nombor Memang satu, aku nombor suka lah. satu. Nombor So, satu. Mak kecil buat kelakar. Netizen Malaysia nombor 1. Nombor Singapura nombor 10. Orang Singapura suka tengok ketawa sendiri, lepas tu tak komen. ah. Diorang relax. Macam Malaysia dorang on. Bodoh dah gitu. Betul tak salah, betul. So diorang komen macam kita semua kenal. Macam members tu semua. Betul. Dia cakap abang Fuad okey ke tu? Aku macam Siapa siapa ni? tak. Kita pun tak sangka benda tu akan meletup. Betul. Bila dah 1,000. Okey lah. Saya komen aku, kau pergi tengok balik viewers. Hey, asal belum buat gini? Sekali aku tengok, ikut Instagram dah flat lah. Cakap macam mana apa nak buat? Aku dah tahu apa nak buat. Nanti aku kerja dulu lah. Malam tu dah ribu-ribu aku tu. Ni sampai Malaysia so. Kita cakap ni dah meletup ni. Ni Kita betul ada kelakar ni. member-member kita ada macam Mr. Alif Brown dari Top Top Fox. Fox. Yeah, Kita ada pemain bola sepak kita Syawal Anwar. Ya, Syawal Anwar suka lah. Tak suka dia kelakar. Dia kata tak boleh angkat reaction dia lepas tu. Lepas tu kau suruh tenang bola. Biasalah dia ni yang komen ni siapa lah, Zik Farid ni siapa. Jadi ada je. Jadi ada je. Sibuk nak komen. Tak apa. Ada Abang Radical kita. Dancer Nombor satu. Ada lah. Biasa buat backflip dengan aku. Dulu. Ya. Dulu. Oh, Kita yelah. you got so kita joget sama-sama. Okay, kita ada macam kita baca komen sikit-sikit lah daripada boleh, orang-orang boleh. ni Boleh. Ali Ajul. Apalah dosa TV tu. Why? Betul. Ada lagi. Selalu remind anak pakai strap. Takkan orang tua pun kena remind. Okay. Sebelum tu petang tu budak-budak kecil main. Pun tercampak. Kena TV juga? Tak kena TV. Oh, tak kena. Miss, kena atas. Atas TV. Atas TV. Wow. Tak tahu apa. Memang tak ada apa-apa, tembok. Tahu apa. Mana tu orang tua yang tak lepas. Kira sama lah dengan kakak ni yang komen ni, Sarah Muhammad Shah ni. Dia kata remind anak tapi orang tua pun kena remind. Mesti degil tak nak pakai strap kan? Dah tua-tua pun bodoh. Try on off dulu tu TV. Okey, lagi ganti baru je lah sis. Tak payah nak terkejut sangat. Saya kalau main Nintendo tu tali harus pasang sis. Takut terlantar tercampak macam ni tak balik modal. Betul tu sis. Kasut dengan kasut, jangan degil. Akak tak salah. Abang yang salah ajak akak main. Kalau tak, benda takkan jadi. Sebenarnya bang, bukan saya yang ajak. Dia yang kepo nak ajak saya main game tu. Saya datang nak main, tapi dia sibuk. Lepas tu dia dah rasa dia nak kalah, dia nak stay on, tak lepas. Itu tak apa. Kalau korang nak tahu, si Pami ni 2 jam dia nangis. Pasal rasa bersalah lah. Rasa bersalah. Sebab aku dah cakap stop lah, tak apalah, jangan nangis. Benda dah terjadi. So kita plan macam mana nak bayar lah. Aku dah geram. Satu kali aku jolok kau, jangan nangis lagi. Janganlah. Lagi dia nangis dapat. Okay, dalam hati kakak tu, yes lah dapat TV baru. Sebenarnya yang ada orang ingat korang ni husband and wife lah actually. Ya. Aku dah tahu. Husband and wife aku dah bilik tidur je buat tiger. Dia bila dia dapat tahu TV baru? Besok lah. Lepas tu dia tengok kalau kena macam bini-bini lain, aku rasa tak payah ada cakap bini-bini lain lah. Rasa yang ni ada yang makan marah lah. Apa sih kau you bodoh apa? Aku cakap gitu. Kau ada. Pasal ada orang cakap, "Nasib baik bini kau relax Safa." Betul. Kata bini aku tengok. Bila aku bangun, dia dah tengok. Kelakar reaction korang. Dia ni bukan nak cakap apa. Tak apa lah. Memang bini aku gini lah. DAA Production cakap perempuan DAA. Oh, DAA. Perempuan tak pernah salah. Controller tu yang lompat keluar dari tangannya. Kelakar tu. I like this kind of people. Joy-Con tu tak kakak tu tak salah. Joy-Con tu licin. Dah lah kecil lagi. Tu lah. Sebab tu Nintendo bagi tali ikat kat tangan. Kenapa degil? Degil semua. Dia bodoh. Dah tua pun bodoh. Terus duduk one corner isap rokok. Sebab aku tahu ada orang akan tengok balik video ni, akan baca semua komen-komen. Aku baca. Satu part tu bodoh. Simple saja dia komen. Okay, dah tahu aku scroll je. Bodoh. Ya, dia cakap simple je, ganti. Simple ganti. Ada cakap, akak jangan buat terkejut kak, bayar je. Ada komen gitu lah. Abang tu confirm 1 pack rokok habis. 2 pack pun habis lah. Ngapa?
Okay. Dan kalau korang belum tengok, itulah some of the few comments. Yeah. So kalau korang belum tengok, ada keseluruhannya. Korang tengok berapa gembiranya Alpha dapat TV baru. Sila ke Instagram atau TikTok kita. Nanti korang dapat lah video latest lah. Basah OLED. Sedap lah. Tengok thumbnail macam cerita sedap. Pasal itu hari TV pecah. TV. Apa kau cakap? Apa TV? TV. Bila TV pecah, aku tengok cerita thumbnail, kepala hero aku hilang tau. Sekejap. Tu gelap, tu keluar ada balik. Tu. Dia masuk tunnel. Masuk tunnel. Sekarang bila tengok cerita thumbnail, sedap. Baru tengok baru betul tengok dia fight. Dai, apa? Okay. Orang mesti cakap, jadi suka tengok thumbnail. Betul. Betul. Tengok cerita thumbnail. Tengok bibir tahu. Tak, sorry. Tercakap. Sorry. Ya, itulah dia. Lepas tu aku tu korang dah boleh tengok lah the next punya video yang aku celebrate diorang atas rumah dapat TV baru. So diorang macam nak kacau, tengok TV kau dah baru. Abang ngapa kau tak ada kelas ke apa? Aduh. Silent je. Okay. Aduh. Apalah nasib. Tapi betul rezeki lah. Kita jangan kalau aku nak tanya korang, kalau terjadi kat korang macam mana Apa kalau terjadi kat kau macam mana Kalau jadi kat aku, wah, kau akan reaksi kau macam aku tak? aku tak tahu tu. Aku macam kadang-kadang aku macam terfikir kadang-kadang aku akan ketawa dulu. Tapi yang ada time aku rasa aku akan macam kau juga terus jalan. Ya. Pasal kau tak boleh cakap, aku confirm. Ada orang mesti cakap apa tau? Aku mesti marah. Apa cakap kau bodoh begini? Tapi bila benda tu jadi, apa reaksi nak buat? Kan? Nak marah pun tak boleh. Macam marah pun tak boleh. Pasal tu kita main sama. Tu pasal. Macam, Sebab tu aku tak pernah nak terfikir nak beli Nintendo Switch, Mat. Tak Sebab pernah. tu aku tak pernah terfikir. Macam aku belilah. Pasal bini aku nak main Kau game memang tu. pasal bini kau nak main. Anak si Farisha nak main. So, Tapi- kalau kau sebab tu benda Nintendo Switch tu aku tak pernah terfikir nak beli. Aku ada Nintendo Switch Lite. Dia macam PSP. Dia tak boleh connect kat TV. Okay. Dia boleh main kat situ je. Kau punya Nintendo Switch yang boleh connect kat TV. Betul. So aku tak ada itu. Kalau main kat TV selalu aku ada PlayStation. Pasal Nintendo dia main game dia limited. Tak banyak sangat. Game dia banyak jepun-jepunnya game. Moving out. Because kalau kau main FIFA on Nintendo Switch, dia dah ibarat macam kau main PS2, PS3 punya cara. Grafik grafik. Oh, okay. Because diorang bukan tak it's not as high lah dia punya tu. Dia punya. Tapi sekarang kata siapa yang datang rumah aku semua akan berhati-hati tau. Nak duduk meja. Confirm Ahmad, satu dunia dah tahu siapa rumah kau TV baru pecah. Tak satu dunia. Yelah, korang kalau dah okey lah. Tak cakap satu dunia. Mungkin saudara mara siapa kau yang dah nampak video tu akan datang rumah kau berjaga-jaga. Jaga Jangan sofa dia jangan goyak. Kerusi tu duduk pelan-pelan. Jangan tak. Ya. Kelakar lah. Aku yang edit video tu pun aku gigit sendiri je. Aduh. Apalah nasib. Nasib pula rezeki. Rezeki. Dia dapat TV lagi besar daripada yang pecah. Tak, ada orang komen. Alah bang, TV yang kat balcony tu apa pakai lah. Ada orang nampak TV kat balcony. Ada, itu tak apa. Ada orang tanya, bang, asal batu jalan duduk dapur, nampak balcony tu macam dapur ke? Okay. Aku macam, dapur? Aku pergi balik. Aku duduk balcony apa? Macam Mana dah buat dapur kalau dapur tu mana dia punya sink semua. Ada orang masak? komen? Ada. Aku tak perasan tu yang pasal dapur. Macam duduk dapur terus. Duduk dapur. Aku macam, heran juga duduk dapur. Okay. Ada lagi apa-apa sebelum kita akhiri episod ni? Aku cuma boleh berpesan, kalau korang bawa tetamu datang rumah ke apa, kalau nak main game, main Nintendo Switch tu, pakai tali, jangan lupa. Kalau dia degil, sapak muka dia, halau dia keluar rumah. I mean, that game is meant to play like that. Macam dulu kita ada Sebab aku tak salahkan Pami 100% lah. Of course. Sebab macam aku cakap, salah aku juga. You guys are playing together. Yeah, So it cannot be her fault solely. Walaupun dia yang campak. Ya, correct. Pasal Tapi aku tahu dia sengaja. Tak. just that macam korang yang macam kakak, satu kakak tu cakap, pakailah tali keledar. Bukan. Pakai tali yang Nintendo Switch tu dah kasih. Pakai. Ada siapa suruh pakai bandage tau. Komen. Okey lah. Bandage. Lagi senang, tak boleh terlepas. Boleh. Tangan dia dicek kalau berpeluh, tetap terlepas juga. Okay. Yeah. So
Ni je lah semua pesan-pesan jualan Tuhan tu. Kalau TV tu memang nak pecah, Memang pecah. malam tu juga pecah. Kita Cuma tak boleh kita bawa. jangan sekali-sekala cakap yang tetamu datang rumah tu cakap suwe kau datang rumah aku. Jangan. Ini aku pesan jangan. Ingat Tu tak tetamu datang rumah membawa rezeki. Ini adalah betul. Jangan cakap kau suwe datang rumah aku. Jangan. Jangan Duk. cakap. Jangan sekali-sekala cakap. Berdosa besar. Kalau dia macam datang cakap bro nak menjadi 50 tu kau dah boleh halau dia. Sampai ke situ. Dengan itu terima kasih kerana mendengar the 100th episode of Laki Kilatu Podcast. Terima kasih. Dah siap ke belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ya, kena dengan irama lagu. Wah. Kalau ada yang ingin beli, jual atau sewa rumah, sila hubungi Frida Ejen Masyarakat di 91824201. Frida Ejen Masyarakat. Kalau kau bersetingkat untuk masyarakat kalau tipu tidak berkat. See you guys in the next episode.